Siapa tahu yang dia ni akan gantikan tempat Lin Chao Wei satu hari nanti. Dia ni Lian Junhao, berumur 26 tahun dan berasal dari Kuala Lumpur, Malaysia. Dia memulakan keriernya sejak umur dia 7 tahun lagi, di mana mak dan ayahnya menghantarkan ke training yang serius kerana bakat yang ditunjukkan kepada mereka. Lian Junhao bersekolah di Sekolah Sukan Bukit Jalil, dan di situ di mana dia dapat menyertai program BAM Junior dan menjadi salah satu pemain antarabangsa. Selepas beberapa perlawanan pada awal 2018, dia mengalami kecederaan hamstring dan groin yang membuatkan prestasinya mula naik turun. Dia tak dapat pergi ke full training dan form dia mula drop. Tapi itu bukan penghalang buat Lian Junhao untuk berhenti bermain sebagai seorang pemain badminton. Di Korea Master pada 2023, dia bertembung dengan World Top 15 Kenta Nishimoto dan mengalahkan dengan poin 2-0. Permainan dia masa tu macam Lin Chao Wei tau, dengan footwork bersih, smash yang padu dan rally control yang kemas. Memang chef kiss lah. Kisah perjalanan Lian Junhao ni memang membuktikan kecekalan dan ketabahan dalam diri seseorang itu sangat penting untuk berjaya. Apa pendapat korang tentang Lian Junhao ni? Cuba komen sikit.